Okey, Tuan, kita sambung. Kalau tadi Hafiz menyentuh tentang PPD akan diaudit. Okay, kemudian dalam amanat YB Menteri pada tahun baru 2026, YB Menteri turut menyatakan bahawa beliau menekankan tentang teachers voice dan student voice. Yang mana guru-guru akan menilai pentadbir dan murid akan menilai guru-guru. Okay, dan mungkin perkara ini menimbulkan sedikit kerisauan kan di kalangan pentadbir di sekolah. Jadi sebenarnya sejauh manakah student voice dan teachers voice ini dapat membantu sebenarnya untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita? Baik. Jadi saya nak mulakan beginilah. Amalan teachers voice, student voice pun telah bermula di beberapa negara. Cuma saya belum sempat Google lagi negara-negara mana, tapi dia telah dikatakan telah berjalan di banyak negara, dan dia menjadikan setengah guru kita concern sebab di hadapan kita ada orang yang akan menilai. Tapi satu perkara sebenarnya, teachers voice ni harus dilihat dengan lebih besar, atau student voice dilihat dengan lebih besar. Dia bukan sekadar tentang penilaian semata-mata, dia tentang perkara-perkara yang mungkin boleh membantu kita mengesan perkara-perkara yang sebelum ini kita tak nampak. Misalnya dalam kerja kita ada perkara-perkara tertentu yang kita tak nampak. Kan setiap orang ni ada blind spot, titik buta atau blind spot, ya betul ni. Ada benda-benda yang kita tak nampak, terlepas pandang. So ini adalah perkara-perkara yang baik sebenarnya. Kalau ada orang yang boleh membantu. Cikgu selama ni macam tak bawa kelakar pun, kan? Cikgu sangat serius pun. So, baru dia perasan, dia sangat serius. Dia sangat menakutkan pun. Dia adalah satu-satu benda yang baik sebenarnya. Sekolah pun sama juga. PPD lebih banyak menekan daripada membimbing. Tiba-tiba lah antara school voice ni kan. PPD lebih banyak menekan daripada membimbing. So, itu adalah benda yang baik. So, saya tak langsung, kita selama ni cuma beri tekanan aja. Kena cemerlang, kena hebat, kena cemerlang, kena bagus. Tapi kita tak bimbing pun macam mana nak cemerlang. So ini adalah antara blind spot yang mungkin yang kita tak nampak tapi orang nampak. So saya confident benda-benda macam ini kalau kita lihat dalam bentuk yang lebih positif sifatnya, dia akan memberi impak positif. Sebenarnya dia adalah perkara yang baik. Baguslah, secara tak langsung kita akan lebih faham orang. Salah satu penulisan orang hebat kat dunia, orang terbaik dunia, Stephen Covey, dia tulis tentang seek first to understand, then to be understood. Kalau kita boleh faham orang ni bagaimana, itu lebih baik untuk kita memahamkan dia daripada dia tidak difahami. Kita macam all out lah, tapi akhirnya kita tak faham pun. Dia sangat susah. So lebih baik kalau ada teacher's voice, ada student voice, dia akan jadi lebih baik. Saya difahamkan dia akan menilai pentadbir juga. It's good. So dia akan menjadikan kita lebih concern untuk tingkatkan kualiti dan kualiti. Cuma dia harus dilihat supaya tidak menggunakan pendekatan populis sampai mengejar populariti, mengabaikan perkara-perkara yang perlu. Itu tak betul lah. So benda-benda macam tu pun harus dilihat sama.